Tiga sebab bonda elak emas digital. Sebab orang nampak emas digital mudah. Tapi ada sebabnya kenapa bonda elakkan emas digital. Nak tahu kenapa? Kita tak pegang emas fizikal. Kalau contoh emas fizikal, kita pegang emas fizikal. Tapi kalau digital, kita just nampak nombor. Kiranya berlaku apa-apa pada sistem, apa yang kita dapat? Tak dapat apa-apa kan? Emas digital tak diterima di arwah nur. Sedangkan emas fizikal, bila-bila berlaku kecemasan, kita boleh arwah nurkan. Emas digital bergantung kepada platform. Sekiranya berlaku apa-apa pada sistem, kita yang melopong aja. Sebabnya digital. Kiranya berlaku apa-apa kepada company, kepada platform berkenaan, so kita tak boleh buat apa. Kita nak akses pun hilang. Sebab tu bonda pilih emas fizikal. Kita beli, kita boleh pegang. Kita nak guna, kita boleh arwah nurkan bila kita memerlukan duit. Nak tahu cara macam mana kita nak beli emas yang betul? Komen nak di bawah.